You know what? Kita kena create satu space yang selamat untuk mereka. Kami melihat kanak-kanak ni dia ikut ibu bapa ke bazar karat. So ibu bapa meniaga, diorang berpeleceran lah di tengah bandar. Jadi perkara itu tak selamat. Kami mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kanak-kanak ini melalui beberapa aktiviti dan program lah. Tapi kita start di jalanan. Memang dekat tepi jalan, dekat lorong belakang dan sebagainya. Dengan cara ni, pendidikan informal tu kita nampak sangat penting bagi mereka yang tiada akses. Sebab kita tahu privilege untuk anak-anak ni dapat sangat terbatas lah. Beruntungnya kanak-kanak sekolah Barakah ni sebab kalau kita kat sekolah dulu kan, kalau kita ingat balik kat sekolah, kita pun jarang dapat exposure luar luar daripada kita punya classroom lah kata. So kita tak tahu pun pasal seni, pasal budaya, pasal kemahiran-kemahiran tertentu. Tapi sekolah Barakah ni kanak-kanak ni special sebab Hello semua, Assalamualaikum. Saya Dahlia Syazwan. Ini satu soalan yang saya nak tanya kepada anda. Bayangkan kita hidup dalam sebuah bandar ataupun kalau anda orang Johor, kita gelar bandar. Dan bandar ini suasananya selamat dan kanak-kanak dari pelbagai usia diberikan peluang untuk mengeksplorasi pelbagai bidang. Kemudian kebajikan komuniti pula dijaga menerusi pelbagai projek terutamanya untuk golongan B40. Dan inilah yang cuba dikecapi oleh satu gerakan di mana mereka menggabungkan seni, budaya dan juga aktiviti masyarakat untuk merapatkan lagi masyarakat. Dan misi mereka adalah untuk menjadikan Johor Bahru satu bandar yang berjaya tetapi penuh dengan jiwa. Jadi kita bersama dengan dua individu yang sangat-sangat penting untuk menggerakkan gerakan ini. Bandar kita. Satu gerakan yang dah merubah kehidupan pelbagai individu sebenarnya. Jadi kita bersama dengan dua individu penting dalam gerakan ni. Bandar kita. Kita ada Encik Raihan dan juga Encik Syahril yang mungkin boleh berkongsi dengan kita macam mana sebenarnya bermulanya idea bandar kita ni. Encik Raihan. Okey, terima kasih Cik Dahlia. Sama-sama. Kita bermula daripada jalanan lah pada 2017. Kita daripada 17, 18 kita di jalanan. Kemudian 2019 kita ambil lebih serius, kita ambil risiko untuk adakan ruang selamat dan juga akses pendidikan percuma untuk anak-anak sekitar bandar. 2024 tahun lepas Shirley register sebagai badan NGO sebagai kelab bandar kita Johor Bahru, dipanggil bandar kita. So maksudnya Cik Raihan nampak kanak-kanak ni yang merupakan anak-anak kepada peniaga-peniaga macam mungkin tak ada hala tuju dan sebagainya. So rasa macam terdetik, nak kena selamatkan mereka, nak beri mereka ruang dan juga masa untuk mereka mungkin ada peluang untuk explore pelbagai minat mereka. Jadi macam mana tiba-tiba boleh terdetik tu macam saya lah yang nak tolong. Oh, macam mana terdetik? Bukannya saya je yang tolong waktu tu, tapi kita ada kolektif lah. Kita ada satu kolektif volunteer yang kita bergerak. Kita melihat perkara ni tak baiklah untuk mereka membesar. Bila kita bertanya pada mereka, kebanyakan hari mereka akan ikut ibu bapa mereka berniaga. Dan kita sedar bandar Johor Bahru ni ada pelbagai persekitaran yang kurang baik untuk anak-anak tu lah. Mungkin so jadi masa tahun 2017 ketika itu kami melihat kanak-kanak ni dia ikut ibu bapa ke bazar karat. So ibu bapa meniaga, diorang berpeleceran lah di tengah bandar. Jadi perkara itu tak selamat. Bagi kami tak selamat lah sebab macam mana kalau kanak-kanak ni dibesarkan dengan exposure yang begitu, yang tidak sihat dan sebagainya. Jadi kami mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kanak-kanak ini melalui beberapa aktiviti dan program lah. Tapi kita start di jalanan. Memang dekat tepi jalan, dekat lorong belakang dan sebagainya. Kemudian kita upgrade sikit, kita dapat space Badating City pada masa itu. Dan dibagi kita space lah untuk kita jalankan beberapa aktiviti pada malam hari bersama kanak-kanak. Dan kemudian Alhamdulillah kita dapat sewa space inilah yang kita buat podcast sekarang ni. Ini adalah space yang kita sewa sejak tahun 2019. Dan sekarang ni memang space ni menjadi markas kami lah untuk kita jalankan aktiviti sekolah Barakah dan juga kelab bandar kita jugalah.
Jadi saya sekarang nak kongsi lah sebenarnya tadi sebelum kita mulakan podcast ni kita dah borak-borak sikit lah dan sesuatu yang menarik sebenarnya kenapa Sekolah Baroka ni di bawah gerakan bandar kita ni dibuka sebab kanak-kanak yang mengikut ibu bapa mereka ke Bazar Karat untuk berniaga sewaktu ibu bapa mereka tu berniaga mereka tiada hala tuju. Jadi situasi di bandar pun tak berapa selamat. Jadi banyak kebarangkalian boleh berlaku kepada kanak-kanak ini kan. Jadi Cik Raihan dan juga Encik Syarif melihat kepada situasi tersebut rasa macam tergerak hati. Untuk you know what, kita kena create satu space yang selamat untuk mereka kan. Jadi mungkin boleh kongsi dengan kita macam mana tergeraknya orang kata niat tu. Macam mana boleh terdetik lah benda ni boleh kita dan secara kolektif tu bergerak untuk adakan ruang selamat ni. Pada 2017 tu kita buat bengkel kanak-kanak di jalanan tu seramai 10 orang. Kemudian pada 2018 penglibatan meningkat. Dekat bandar ni ramai anak-anak yang berkeliaran. Pada 2018 tu kita dapat nampak penglibatan meningkat. Rupanya kita sedar ramai kanak-kanak yang berkeliaran kat kawasan bandar ni. Dia satu perkara yang kurang baik lah untuk kita yang dah sedar tapi kita tak mengambil apa-apa respon kepada benda tu. Ada yang pandai buat kek, ada yang pandai main muzik. So kita akan jual kek, kita basking untuk adakan ruang yang kita ada sekarang ni. Macam pada 2019 lah. So mulanya daripada tahun 2019 dan sekarang ada bangunan sendiri di mana kelas-kelas dijalankan dan yang lebih menarik sebenarnya kanak-kanak ni melalui pendidikan tak formal. Jadi bukan sekadar apa yang ada dekat dalam buku teks kan. Mereka belajar seni, mereka belajar masak, skateboarding pun ada kan. Untuk Cik Syarif sendiri maybe boleh kongsikan dengan kita kanak-kanak ataupun anak-anak muda yang datang ke Sekolah Baroka ni, mereka ni bagaimana dan apa yang mereka dapat melalui Sekolah Baroka? Okey, satu sebab saya rasa beruntungnya kanak-kanak Sekolah Baroka ni sebab kalau kita kat sekolah dulu kan, kalau kita ingat balik kat sekolah, kita pun jarang dapat exposure luar luar daripada kita punya classroom lah kata. So kita tak tahu pun pasal seni, pasal budaya, pasal kemahiran-kemahiran tertentu. Tapi Sekolah Baroka ni kanak-kanak ni special sebab satu walaupun diorang tak dapat akses yang baik, yang cukup baik untuk ke dunia luar, tapi sebab diorang ada satu safe space yang kita sediakan ni, jadi diorang ada akses kepada dunia luar lah, exposure sedikit. So kat situ kita boleh sebenarnya semai minat diorang daripada kecil. Contohnya kononnya mereka mereka mungkin minggu ni kita mengajar mereka tentang budaya, tentang macam mana nak compose music or something like that, ataupun macam mana kita nak buat teater dan sebagainya. Just small skill saja, tapi kita try nak terapkan kemahiran, budaya dan sebagainya selain daripada apa yang mereka belajar di dalam sekolah lah. So saya boleh cakap yang susah lah untuk kita dapatkan exposure ni kalau kita di luar semata-mata, di sekolah biasa. Tapi sebab kita ada safe space ni untuk kanak-kanak ni, so saya rasa kanak-kanak ni sangat happy lah. Sebab benda ni something yang mereka memang berminat, dan kita curate kelas ni pun berdasarkan minat diorang juga sebenarnya. Sekolah dan datang diorang cakap diorang suka memasak. You guys fikir macam mana nak perkembangkan minat tu. Mungkin Raihan boleh cerita lah macam mana setiap tahun kita akan buat survey untuk mengenal pasti apa minat masing-masing dan apa yang mereka rasa something yang diorang nak explore dan relate pada mereka. Dan kita akan curate modul tu untuk setahun berdasarkan apa yang feedback daripada survey itulah kan. Betul tak Raihan? Betul. Itu yang kita cuba terapkan lah, berbeza dengan arus perdana ataupun sekolah biasa yang formal. Sebab kebanyakan mereka memang dah bersekolah, jadi mereka tak ada masalah untuk membaca, mengira. Basic tu diorang ada. Tapi ada certain yang kita perlu polish lah. Ada certain pelajar yang perlu kita polish. Kita pada setiap tahun macam Cik Syaril sampaikan tadi, kita adakan perbincangan dua hala lah. Kita adakan survey dan juga diskusi lah dua hala dengan anak-anak peniaga ni untuk kita kenal apa yang mereka nak belajar dan diorang dapat tahu apa potensi diri mereka. Dan selain tu kita juga membuka ruang sebagai, kita panggil sebagai knowledge contributor, which is semua orang akan menyumbang ilmu. Kita membuka pada topik-topik yang ada tu, kita panggil
volunteer untuk menyumbang ilmu pada anak-anak ni lah. Lepas tu dengan cara ni pendidikan informal tu kita nampak sangat penting bagi mereka yang tiada akses. Sebab kita tahu privilege untuk anak-anak ni dapat sangat terbatas lah. Betul. Dan Encik Syarif mungkin boleh share jugalah dengan kami kan, perubahan yang paling ketara dilihat daripada anak-anak ni kan sebelum dan selepas masuk sekolah Barakah ni. Oh, perubahan yang ketara saya rasa masa kanak-kanak sebelum ni, I think pada awalnya susah nak dapatkan buy-in daripada parents dan daripada student tu sendirilah untuk datang ke sekolah Barakah. Tapi sebab kita buat aktiviti yang berterusan setiap minggu tanpa henti, maksudnya memang setiap minggu kita ada kelas, and then kelas tu kita curate macam tadi kita cakap lah, kita curate based on dia punya potensi, based on dia punya interest dan sebagainya. Benda tu menarik minat kanak-kanak untuk datang dan explore. So apa yang kita boleh lihat, kadang-kadang kanak-kanak tu mula-mula malu-malu. Tapi selepas dah ramai-ramai, dah bergaul, berkomunikasi, and then diorang banyak interaksi lah, sama ada dengan kawan-kawan yang dia baru kenal ataupun yang sudah kenal, dengan cikgu-cikgu dan sebagainya, dengan volunteers, diorang makin lebih confident. Nak bercakap lebih confident, nak buat perbentangan depan orang ramai pun dia dah boleh. Hari tu kami buat satu event kecil-kecilan dekat jalan, diorang buat persembahan depan public dan sebagainya. So benda-benda ni yang kita nak actually, the soft skills yang kita actually nak instill kepada kanak-kanak ni daripada mereka kecil lagi. Betul, sebenarnya memang paling seronok tengok kanak-kanak develop mereka punya keyakinan waktu membesar tu. Sebab bila kita membesar, yang paling penting sebenarnya memang sokongan daripada adults. Betul tak? Jadi saya rasa memang you guys memang mantap. Semualah yang contributor-contributors yang ada, yang sama-sama menjayakan kita punya movement inilah. Tanpa mereka kita pun tak ada kat sini. Betul tu. Itu macam ucapan mendapat anugerah. Dia dah ready dah. Kalau dia dapat anugerah ikon belia ke apa, dia dah tahu dia nak cakap apa. Belum sampai lagi. Tak apa, kita 2 tahun lagi. Okey. So maksudnya sekolah Barakah ni antara inisiatif untuk bandar kita lah. Jadi kita nak patah balik pergi bandar kita sikit. Bandar kita ni kalau orang luar tak tahu, kan, apa benda bandar kita ni, apa benda sekolah Barakah ni. Jadi secara ringkasnya, maybe boleh share bandar kita. Okey, secara ringkas bandar kita adalah gerakan komuniti untuk bandar kita. Sebab apa kita pilih bandar tu bukannya ejaannya sebagai bandar, sebagai formal. Kita nak ada satu hubungan emosi dengan orang-orang di Johor Bahru dan juga orang-orang sekitar bandar ni. Sebab kita selalu hubungkan dengan kejiranan bandar ni lah. Macam kita ada business owner yang kat sini yang kita adakan kerjasama, dan juga kita juga merespon terhadap isu cabaran di bandar. Jadi lagi satu, kita mungkin ada satu perkara yang kita tak perasan lah, yang sering terjadi dan sedang terjadi dekat bandar ni, which is kita orang-orang JB ataupun ni, dia kurang sense of belonging. Mungkin itulah detachment yang kita ada sekarang ni lah. Mungkin dia kurang kenal apa dekat bandar ni. Sebenarnya bandar ni dah heritage, dah hampir 100 tahun baru usia bandar ni. Tapi jujurlah, ni sesuatu yang baru pertama kali saya dengar lah. Orang Johor rasa macam detached dengan Johor. Sebab semua orang Johor yang saya jumpa bangsa Johor. Macam mana nak cakap skop tu kalau daripada bangsa Johor tu, pemahamannya adalah bagi saya dia lebih fan lah kan. Dia fan pada football tu. Tapi adakah dia tahu tentang pentingnya pokok yang kat depan ni? Kalau ditebang pokok depan ni, ada siapa kisah tak? Maksudnya kalau bangunan ni akan diruntuhkan, ada siapa kisah tak? Itu penting lah bagi saya. Setiap individu ataupun komuniti tu mempunyai nilai sense of belonging pada bandar je. Lepas tu kita pilih bandar kita. Sebelum ni kita pun, sebelum kita register as NGO, nama kita lain, bukannya bandar kita lah. Nama kita ada Barakah Initiative. So kita fikir-fikir kita perlukan ada pendekatan tu lah dengan orang-orang sekitar kita. Encik Syarif mungkin nak share? Ya, sebab JB ni salah satu heritage city lah saya cakap, selain pada Pahad, Muar dan sebagainya. Dan itu adalah warisan daripada dulu tau, turun-temurun. Tapi kalau kita tak preserve bandar tu, in the next maybe 50 years, kita tak ada dah.
kita tak tahu lah apa terjadi dulu dekat sini, keadaan pada masa dahulu, bangunan-bangunan heritage dulu macam mana. And then bila kita cakap pasal heritage, kita juga cakap pasal tangible, benda yang kita nampak. Contohnya bangunan-bangunan lama, shop house lama. Then intangible ni benda-benda yang kita tak nampak lah, macam culture, kita punya tarian, makanan dan sebagainya lah. So bila kita berbalik kepada kelab bandar kita bercakap tentang bandar lah keseluruhannya. Macam mana kita nak masyarakat di bandar ataupun generally masyarakat di Johor Bahru, terutamanya di bandar, ada sense of belonging, sense of community di kawasan bandar itu sendirilah. Dan macam mana kita boleh jadikan bandar ini tempat yang vibrant. So daripada situlah kita tubuhkan kelab bandar kita, di mana kita nak orang datang ke bandar. Sebab kalau tak, bandar akan mati. JB dulu adalah satu bandar yang sangat mati. Sangat mati. Kalau kita tengok sebelum kita buat transformation transformation dijalankan oleh pihak MJB dan beberapa agensi-agensi lain, memang kita tengok bandar ni sangat mati. Tapi kalau kita tengok kebanyakan benda penambahbaikan yang dilakukan adalah infrastruktur sahaja. Penambahbaikan ruang awam. Tapi konten tu tak ada. Okay, so dari tahun 2017, sekarang dah tahun 2025. Setakat ni level jiwa Johor macam mana kat bandar kita ni? Dulu dengan sekarang sebelum aktiviti-aktiviti ni. Pada mulanya bila kita nampak 2017, sebenarnya di situ pun dah ada jiwanya lah. Ramai jiwa-jiwa yang datang ataupun remaja, youngsters yang nak menyumbang balik pada kanak-kanak, nak adakan ruang selamat. Itulah jiwa yang kita boleh panggil. Nilai-nilai yang kita boleh katakan sebagai itulah nilai manusiawi yang ada di bandar ni. Lalu kemudian kita hanya boleh jalankan secara berterusan. Tapi bagaimana kesan berpanjangan tu kita tak sampai kapasiti kita. Kita perlukan ada establish strategik untuk kita lebih memberi makna lah pada komuniti setempat ni. Misalnya kita memang ada hubungan, maksudnya kita ada hubungan dengan kedai di sini, ada Rias Corner kan, ada Mama, ada Clinic People. Tetapi macam mana kita nak bagi kesan lebih dalam tu, kita perlukan sokongan yang lebih besar lah, sebab kita punya kapasiti sangat terbatas. So far kalau nak kata kesan apa yang kita buat ni, kita boleh ukur pakai nombor pun sebenarnya kan. Ada banyak event kita buat, ada banyak partisipan yang dah join ke punya event. Macam mana kita menggerakkan satu jalan space yang tak aktif, kita jadikan dia satu lorong kebudayaan. Kita adakan festival puppet, kita adakan bacaan puisi, buka puasa di tengah bandar, di jalan. Lepas tu kita ada juga aktifkan daripada lorong belakang yang di vendor, kita jadikan kebun. Kita ubah landscape tu untuk jadi lebih menarik dan livable lah untuk orang yang datang kat sini. Sebab yang datang kat sini bukannya orang JB je. Dia ada orang Singapore, mostly lah Singaporean, turis lah. Sebab kita ni tak nak anggap bandar ni sebagai satu destinasi pelancongan sahaja. Sebab yang penting bagi saya, yang beri kesan orang tu berulang datang kat sini adalah pengalaman. Which is itu yang kita try nak adakan di sini. Tapi itulah yang kita selain daripada pengalaman traffic jam, kita memang perlukan pengalaman ni. Yang walaupun traffic jam, kita nak datang balik. Sebab teringatlah hari tu festival tu, teringatlah hari tu tengok budak-budak perform kan, macam tu kan. Sebab kita tengok, nak tambah sikit, sebab kita tengok dekat bandar ni pun banyak traditional trades tau, yang mungkin dah 30-40 tahun, 50 tahun lebih yang dah beroperasi di bandar. Dan benda-benda ni lah sebenarnya charm untuk bandar kita lah di Johor Bahru. So benda-benda ni lah kita try nak, macam tadi kita cakap lah, kita nak collaborate and then to actually maybe kita nak promote them and then kita empower them and then kita nak strengthen the identity of Johor Bahru tu jugalah. Sebab sekarang ni kalau orang cakap, oh JB apa JB nak buat apa benda-benda macam itulah. So kita nak try to macam break that perceptions jugalah, yang mengatakan JB ni tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kita ada banyak benda yang mungkin kita belum betul-betul polish dan ketengahkan lah.
Benda macam tu. So sekarang ni macam kita dah borak-borak ni macam faham jugalah. Sebenarnya bandar kita ni dia tak nak hanya gemilau cantik bersinar di luar sahaja. Dia nak bila kita masuk dalam tu dia ada pengisian juga. Maksud Johor tu Jauhar. Macam berkilau, bersinar. Tapi apakah nilai sebenarnya kan? Betul. Dia bukan sekadar estetik je. Dia kena ada pengisian tu. Jadi macam mana orang kata, nasib baiklah ada orang-orang muda macam Cik Syaril, macam Raihan yang macam terfikir, kita kena buat lebih daripada ni. Kita tak boleh harapkan orang lain untuk jadikan Johor ni satu bandar yang boleh bertahan beberapa generasi lain kan. Apa yang di dalam minda anda ni? Dia terfikir macam I lah kena buat tanggungjawab ni. Dia sebenarnya macam gini. Sebab saya rasa ramai orang ingat pengurusan bandar adalah tugas kerajaan hakiki. Hakiki. Tapi kita tak perlu buat apa-apa. Ramai yang berfikir begitu. Tapi sebenarnya kita, each and every one of us yang tinggal, yang jadi penduduk di bandar ataupun di mana-mana lah, kita sebenarnya adalah komuniti di kawasan tersebut, dan kita bertanggungjawab untuk bandar ataupun tempat yang kita tinggal, ataupun tempat kita kerja, tempat kita bermain dan sebagainya lah. Jadi atas kesedaran itu jugalah kami rasa lah macam kita kena buat sesuatu lah bersama-sama dengan bukan saja kelab bandar kita dan komuniti setempat, tapi juga bersama dengan agensi kerajaan, swasta dan sebagainya lah. Okey, tapi contohlah sekiranya kita hidup dalam dunia yang ideal lah kan. Duit bukan masalah, kerjasama senang dicari. Apa ceilingnya? Ceiling dia yang you guys nak kecapi untuk bandar kita ni. Ceiling kita nak sampai ceiling, sekarang kita kat lantai lagi. Maksud saya kat sini, kita pun sendiri realiti sekarang ni lah 2024, di beberapa bulan ni, kita dekat sini pun masih kurang foundation tu, kita kurang lagi. Kita nak cerita sampai ke ni kan, tapi sebenarnya daripada kita punya teras pun kita masih struggle lah kita kata. Sebab hal ni bukan boleh difahami sekejap kan. Dia perlu kita sebab ini benda yang kita sedar juga bila kita buat hampir 8 tahun kita punya gerakan ni kan. Tapi masih kita punya foundation masih boleh kata rapuh lah. Anytime kita boleh hilang kat sini. Mungkin tahun depan kita tak jumpa sebab kita sedang mencari atau kita sebenarnya adalah jambatan untuk komuniti. Tapi kalau jambatan ni tanpa ada yang menyambut ataupun macam mana kita nak adakan establish strategik dengan kita punya stakeholder sekalian. Okey, so maksudnya walaupun kita dapat lihat milestone bandar kita ni, sebenarnya masih banyak lagi kerja yang kita kena buat, kan. Dan salah satu yang memang penting aset bawah bandar kita ni memang sekolah Barokah lah kan. Macam mana yang kita dah kongsikan tadi, kita dapatkan kanak-kanak ni untuk explore minat-minat mereka dalam pelbagai bidang, dan yang paling penting sekali mereka dapat sokongan daripada adults, kan, sebab mereka timing ni yang paling penting sekali untuk mereka mengatur hidup mereka kan, supaya mereka boleh jadi functional adults. Jadi kita nak tanya tentang sekolah Barokah ni, macam mana nak register untuk kanak-kanak ni? Register dia proses dia sangatlah mudah. Mereka perlu datang kat sini, kita bagi satu form, kemudian dia hantar kepada parents dia isi, kemudian bagi balik, bagi kebenaran. Dalam tu adalah detail yang kita minta sikit, macam income berapa, range income, family ada berapa adik-beradik. So kita tahu a bit background pada family itulah. So dia isikan, kemudian kita letak dalam grup parents dan juga anak tu dalam grup sekolah Barokah lah. Kita ada grup volunteers, ada grup parents dan juga grup student. So maksudnya bila mereka datang, lepas tu go through semua detail-detail, lepas tu boleh terus start lah? Ya. Senang lah. Dan ni memang percuma kan? Percuma itu yang kita nak dengar sebenarnya. Okey, tapi tadi kita ada sebut tentang informal education kan. Mereka tidak belajar apa yang mereka belajar di sekolah biasa, sebab kebanyakan mereka pun memang dah pergi sekolah biasa. Macam mana you guys tentukan apa yang mereka belajar tu selain daripada survey kan? Macam mana execution tu berlaku? Okey, selepas kita dapatkan data lah, kita panggil daripada kanak-kanak ni apa yang mereka nak belajar, kemudian kita akan berbincang
dan kita akan evaluate, kita akan adakan satu kompartmen kita akan bagikan. Contoh dia minat bahagian dia akan diorang ni tak adalah jawab secara ilmiah kan. Kita akan tanya diorang belajar apa, nak belajar apa, dia akan cakap nak belajar masak, nak belajar apa, camping, nak belajar skateboard, nak belajar melukis, mewarna, menari. So kita akan categorize benda tu kan. Yang mana berkaitan budaya, kita akan adakan komponen budaya. Trust kita itu budaya. Lepas tu yang mana ke arah macam nak belajar tanam pokok ke apa, kita ada lestari punya ni. So diorang lepas tu ada gaya hidup, macam contoh nak apa, belajar buat TikTok. So kita akan pun ada juga. sikit-sikit lah. Inilah benda yang kita boleh katakan ini kesan baik dan kesan tak baik lah pada apa yang kita buat ni. Bila kita buat secara terbuka kan, kita kata kan, kesan yang baiknya adalah mereka dapat expose, mereka dapat kenali apa diri mereka dan tahu yang datang tu bukannya daripada golongan mereka. Ya, kita kan tahu, saya tak nak kata B40 ni, tapi saya rasa setiap group ni ada dia punya circle dia. Maksudnya B40 adalah circle dia macam tu, dia nak keluar kepada circle tu, this is the place yang dia boleh dapat exposure tu. Tapi kesan yang tak baiknya kat sini, kita tak dapat nak provide benda tu. Which is kita tak ada skill tu kan. Kita cari pun tak jumpa. Which is benda tu perlukan satu expert. Memang kita perlu hire. Ya, tengah kerja, tengah pengajar untuk kita tu. Tapi kita punya tu perlukan banyaklah pertimbangan untuk kita sediakan perkara tu. Itulah nak tanya juga, kalau belajar benda-benda skill-skill macam ni, siapa yang datang? Biasanya kita akan collaborate dengan, contohnya kita pernah collaborate dengan arkitek, dengan engineer mungkinlah, dengan doktor, dengan artis, untuk bagi pendedahan awal kepada kanak-kanak ni lah. Memang kita kena collaborate dengan subject matter lah, sebab kalau kita sendiri, kita pun ada kekangan juga kan. So memang kita nak selalu memang kita akan collaborate lah. Kita panggil knowledge contributor lah kan, betul tak? Kita panggil knowledge contributor. Tapi itulah, sometimes nak cari tu kadang susah juga untuk kita dapatkan knowledge contributor. Lepas tu ada jugalah kekangan lain yang macam dari segi funding dan sebagainya lah. Benda tu nanti kita boleh discuss kemudian. Tapi itulah satu lagi, sebab needs kanak-kanak ni dia berubah dengan cepat. Lagi satu, kita nak terapkan diorang ni ada perspektif tau. Maksudnya tak semestinya contoh diorang kena firm. Satu benda yang kita kena ingatkan kat diorang, contoh kena komit. Kalau dia cakap, kau kena komit. Macam tu je. Maksudnya kita tak boleh ubah besok lain. Pentingnya Januari tu lah bagi saya. Pentingnya Januari tu, diorang dah ada idea apa yang diorang nak explore, benda apa yang diorang nak tahulah, nak belajar. Tapi kita sebenarnya tak adalah expect untuk diorang pandai. Macam maksud pandai tu master dalam subjek tu kan. Kita tak ada expect sampai aku dah belajar sini satu kelas, keluar jadi influencer. Tak adalah macam tu. Tapi kita lebih pada nak bagi tahu diorang apa yang mereka belajar tu macam ni. Ini ruang dia. Ini yang mereka macam ni. Kalau tak suka, tak apa. Kita boleh tahu. Sebenarnya nak bagi mereka tahu yang dunia ni ada banyak pilihan. Jangan sebab latar belakang kita memang contoh, kalau parents kita jadi peniaga, takkan bukan maksudnya kita pun kena jadi peniaga juga kan. Jadi satu usaha yang memang sangat orang kata dipuji lah, walaupun memang sukar. Okay, so tadi you ada mention budak-budak ni mungkin ada minat kebudayaan, lepas tu skill-skill macam memasak, berpuisi pun ada juga kan, aktiviti menanam. Jadi contohlah kalau ada 10 budak datang kan, 8 orang nak jadi TikToker contoh, ataupun 8 orang nak menari, 2 orang tu je lah nak buat benda lain. Macam mana nak buat pembahagian tu? Itu pentingnya bagi saya, organising lah. Jadual tu kita perlu adakan, macam Cik Syari cakap ni, setahun. Maksudnya kita dah tahu, okay, awak punya kelas bila? Awak dah tahu dah. Awak kena belajar lah yang lain punya juga. Dan mereka akan, yang mana tak minat tu,
kena involve juga. Yang mana minat tu dia akan lagi suka lah. So budak-budak yang tak pilih tu pun diberi pendedahan juga. So memang setahun tu semua belajar semua benda. Seronok Sekarang budak-budak ni memang orang kata bertuah lah. Kira bertuah lah. Okey, jadi kita nak cerita tentang kekangan tadi kan. Tenaga pengajar susah nak dapat. Lepas tu kadang-kadang yelah bajet, lokasi, kawasan. Macam mana menangani masalah sebegitu? Okay, dia to be honest memang agak sukar lah untuk kita sustain lah. Sebab kita NGO kan, and then kita bukan profit pun. And then that's why kita, macam saya selalu cakap kat Raihan lah, kita kena very strategic lah. Walaupun kita NGO, tapi kita kena make sure that kita make money untuk kita. Yelah, kita ada volunteer. Sebab nak kelangsungan tu juga kelangsungan kan? tu susah. So Alhamdulillah banyak juga kita dapat kita ada collaborations ataupun collaborations lah daripada beberapa badan, agensi dan sebagainya. Kita pun banyak juga terima grant sebenarnya. Contohnya daripada Think City, IRDA dan sebagainya. So grant ni memang kita mohon lah setiap kali dia buka, and then kita nampak ada keperluan dan juga align dengan apa yang kita nak buat. Biasanya kita akan apply lah grants yang ada kat luar sana. Selain pada tu, apa lagi Raihan? Untuk dari segi funding. Dari sudut sustain lah, yang kita nak sustain ni banyak lah yang kita perlu cuba untuk tahan. Macam misalnya rental kan, kita sewa pun bukannya macam tu je harga dia akan meningkat. Lepas tu cara-cara lain yang macam apa Encik Syaril mention tadi tu, itu memang cara singkat lah. Maksudnya grant dia ada 3 bulan, grant lagi 6 bulan. Cuma benda tu adakah kita mampu untuk bertahan bila waktunya? Sebab kita ada satu peristiwa kita memang dah kena pulang kunci dah. Waktu tu memang kita dah cakap, discuss, kita nak teruskan ke tak teruskan, ataupun kita nak balik kat jalan. Saya cakap, saya kalau boleh, kita bukannya tak boleh balik jalan, memang itu tempat kita asal kan, kita memang memula dari jalanan. Tapi bila satu masa tu kita tak ada pilihan, kita punya rental dah tertangguh kan, bila masa tu kita kena pulang kunci. Saya cakap dengan diorang, ini memang satu tahap yang terendah lah waktu tu. Kita cuba untuk bertahan tu bukannya mudah. Tapi ini pun mungkin satu sign pada akhir-akhirnya kita dapat support lah, which is support bagi saya itu support yang paling generous lah. Kita dapat support selama 2 tahun daripada Kuok Foundation. Waktu tu pada tahun 2023, waktu tu kita memang dah sangat-sangat di titik terendah lah. Kita memang dah tak boleh nak sustain. Saya punya pendapatan pun dah tak boleh ada kat sini. Jadi bila masa tu kita memang dah kena pulang kunci. Dan landlord, tuan kedai lah, memang waktu tu dia dah bagi kita masa selama berapa bulan untuk kita prepare benda ni. Tapi ini mungkin ketentuan Tuhan untuk kita ada dekat sini dan kekal berada di sini. Cuma kita tak tahu sampai bila. Adakah perkara itu akan berulang lagi? Kita pun masih tak rasa terjamin sekali lah apa yang kita buat sekarang ni. Sebab in the long term, bandar ni kekal ada. Tapi macam mana pengisian yang perlu ada tu, siapa yang akan bertindak kan? Siapa yang akan secara kolektif tu akan melihat suara-suara peniaga, business owner kat sini. Macam mana kat sini kedai boleh bertukar. Dan kita sendiri pun sedang melihat secara luas lah. Lepas tu kita ada buat landscape apa semua tu kan. So, just nak add, sebab itu bukan isu kami sahaja semata-mata lah. Saya rasa banyak benda isu yang sama yang dihadapi oleh kebanyakan business community dekat sini, dekat kawasan bandar ni lah. Like macam saya cakap tadi, traditional trades yang masih macam menggunakan cara lama untuk berniaga dan sebagainya. And then macam diorang sebenarnya sedang menghadapi tekanan akibat daripada pembangunan yang pesat sekeliling. So tempat ni dah gentrified lah, kita panggil gentrification. So macam tadi lah kita cakap pasal sewa memang sangat mahal kat kawasan ni. So macam mana kita nak pastikan
konten-konten ataupun contohnya macam traditional trades tadi ataupun NGO yang sangat punya passion, yang punya interest dekat bandar ni, tapi tak boleh nak tinggal pun kat bandar ni. Tak boleh nak ada physical office ataupun physical space pun untuk kita buat sesuatu untuk bandar. So situasi sangat sukar lah, sangat sukar sebab pembangunan semasa tu dia punya spill over tu kepada komuniti-komuniti macam kami lah. Dia Effect dia tu. Lagi satu apa yang saya boleh katakan perlunya, sebab kita hidup dalam ekosistem. Ayam makan cacing, cacing duduk kat tanah jadikan macam tu. Tapi macam mana ekosistem kemanusiaan di sini? Kita perlu melihat bagaimana perkara tu boleh berlangsung lah. Macam mana kita sebagai komuniti, kita boleh sediakan ruang selamat, kita boleh sediakan pendidikan macam-macam untuk anak-anak ni. Tapi macam mana pula kita nak sustain? Kita perlu ada juga yang menampung kita dan untuk itulah. Bagi saya ini itulah sustainable, kalau kita nak kata sustainable lah. Dia macam domino effect juga, sebab kalau kita rasa benda ni tak penting, nanti anak-anak ni tanpa hala tuju, tanpa guidance, nanti jadi adult yang akan mungkin membawa bahaya kepada masyarakat juga kan. So memang nak tak nak, sukar ataupun tidak, memang kena ada gerakan sebegini. Jam mereka di jalanan, mereka di luar, mereka tidur, ada bilik, ada dalam van, ada dalam kereta, mereka akan berkeliaran dan sangat terdedah. Mereka punya surviving skill tu tinggi sikit lah. Tak, sebab betul, I pernah tengok diorang memang survival skill dan juga dia lebih tough dia lah. punya resilience. Resilience. Memang satu yang boleh dicontohi lah kan. Tapi at the end of the day mereka masih kanak-kanak. Maksudnya kalau sekolah kebangsaan ke, kita tak boleh buang dia kan. Kita tak ada tata tertib, tak boleh kena gantung. Itu antara cabaran lah ataupun keterbatasan kita kat sini, sebab kita tak boleh expel anak-anak ni daripada tak datang kat sini. Kita kena sentiasa terbuka. Kiranya dalam kelas satu ruang tu ada 10 kanak-kanak. 15 ke 20 lah. 15 ke 20 kanak-kanak. So setiap sesi tu ada 15 ke 20 kanak-kanak berusia 6 sampai 14 tahun. Payah agak nak handle tu. Itulah benda yang kita proses lah benda ni. At first kita macam, alamak, macam siapa nak ajar budak umur 7 tahun tu? Yang ni dah advance pula, dah tahu ni kan. Yang ni pula. Dia sebenarnya kita relate pada kehidupan kita. Semua orang perlukan semua orang. Tapi sebenarnya memang bukan mudah nak buat apa yang Cik Syahrir dan juga Cik Raihan buat ni. Memang memerlukan kesabaran, dedikasi, pengorbanan. Jadi kalau ada antara mereka, generasi muda lah terutamanya kan, rasa macam terinspirasi nak buat perubahan. Saya rasa first kali betulkan niat. Sebab kalau you cakap pasal duit, pasal populariti, pasal pangkat, you takkan dapat.